Satu setup ni aku suka. Sebab apa? Sebab sangat mudah dan boleh make profit. Kalau korang tengok dekat sini, sampai ke sini, dia dah naik sampai 100 lebih pip. Itulah setup yang aku entry semalam. Macam mana tu? So, jadi benda yang paling penting ialah kalau korang tengok kat sini, dia buat satu kenaikan, penurunan dan kenaikan dan penurunan. So, jadi ini ialah level resistance yang paling latest. Sepatutnya korang mencari sell. Bila mana dia dah breakout, okey, dia turun, dia buat satu pergerakan rally base rally dan dia naik ke atas. So, bila mana korang tengok dekat sini ialah kawasan resistance yang selari dengan rally base rally, korang tunggu price pullback dan korang terus cari peluang untuk buy. Inilah aku panggil dia sebagai TLBO, yang di mana setup ni sangat-sangat legit dan mudah untuk korang entry dalam market. Kalau korang nak lebih banyak lagi setup, korang tekan link kat bawah TikTok aku sekarang, join channel dan make sure kita make profit sama-sama. Memang lezat.